Baik, betul ni. Ini apa ni? Ini adalah Dasani punya botol herba. Nak letak garam, nak letak ajinomoto, nak letak kari, nak letak cili powder apa semua. Dia ada berapa botol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dia ada 18 botol. So yang ini kakak-kakak wajib beli Wajib beli bagi tengok dekat dalam beg kuning saya ni. Harga dia tak mahal sangat pun. So macam ni dia punya rupa dia. Okey, macam ni lah. Saya tak nak cakap banyak. Saya nak tunjukkan cara pemasangan dia. Bila beli nanti, ikut 100% tutorial video yang saya tunjukkan ni, macam mana cara nak pasang dia punya botol ni. Memang cantik sangat-sangat. Okey, jom tengok video ni, cara pemasangan botol herba ni. Okey, jom tengok video ni. So, bila dah siap pasang macam ni, okey, dia ada bagi nut dia tau macam ni. Just masukkan saja nut dia ni, kena ikat dulu. Maksudnya matikan dia ni supaya apa tahu? Supaya dia punya bracket kaki dekat bawah dia ni dia tak terkangkang. Macam tu dulu terlebih dahulu. So, pasangkan dulu nut dia kiri kanan. Okey, lepas tu nanti baru kita akan pasangkan dia punya aksesori yang inilah. Aksesori untuk kita letakkan dia punya botol-botol dia ni. Barulah botol-botol ni kita boleh gerak-gerakkan macam ni kan. Wah, nampak belum siap pasang pun dah nampak cantik dah kan. Okey, tak apa macam ni. Kasih saya Chan pasang lengkap semua dia punya rak dia. So, tengok video ni terus. Alhamdulillah. Kan, siap juga kita punya pemasangan rak botol herba ni ataupun rak powder, rak garam ke apa, tak kisahlah macam mana. So, macam inilah rupa dia. Dah macam funfair ni boleh gerak-gerak macam ni kan. So, yang ini total dia punya botol ni adalah 18 botol. Boleh tengok macam ni dan botol ni adalah botol kaca solid. Botol kaca ada 18 botol. Yang ini aksesori tambahan. Ini untuk powder. Contoh nak letakkan kunyit ke, serbuk cili ke, serbuk kari ke apa semua. Buka dia punya penutup dia ni. Pasang saja dia punya cap untuk powder ni macam ni. Lepas tu tutup balik. Tapi untuk kalau macam simpankan bunga lawang ke, cengkeh ke apa ke semua tu, tu tak payah pasang dia punya penutup dia lah. Okey, settle. Cantik kan? Sungguh saya cakap kakak, cantik sangat-sangat. Yang ini, cuba tekan je beg kuning tu. Tak payah beli pun tak apa. Tekan je beg kuning tu. Tengok berapa harga dia. Tak mahal pun. Murah je. Tekan beg kuning tu pergi tengok harga dia. So, insyaAllah, selagi seller ada bagi promosi sekarang ni, harga dia memang betul-betul baik. Pergi tekan. Kalau bajet tu ngam, terus grab. Saya takut nanti stok ni habis. Okay, stok ni habis, harga mungkin akan naik ataupun mungkin dah tak ada restock lagi dah. So, jadinya yang ini saya tinggalkan kat dalam beg kuning. Pergi tengok kat dalam beg kuning saya. Cantik sangat-sangat barang ni. Okay, Assalamualaikum.